Tarik lah, Dek. Tu yang macam kita sini tu.
jadi pengetua. Hari jadi mak awak. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Karak, Rumah Wan Karak. Kita nak buat makan-makan untuk menyambut puasa besok. Dan juga sempena Hari Jadi Umi. Hari Jadi Umi tu. Hari Jadi Umi. Lepas tu kita buat makan-makan je lah. Makan-makan je. Sempena Hari Jadi awak ke berapa? 50? 49? Tua dah. Okey, ni semua. Semua yang ikut. Semua yang mengikut. Okey, jom. Apa ni? Jom. Tolong. Tenaga. Nada dia naik motor. Nada dia naik motor. Tak nampak. Macam gelap. Okey. Berapa kali tambah? 4 kali? Serius? Sedap betul eh? Masuk macam ni dia. Tak, sambal tu pedas tak, Mat? Sambal gesek. Tak pedas? Ya, kau udah makan secuik je tadi. Dah, ni pun sekali tinggal pun dah 3 kali dah, Pak. 3 kali. Ayam? Tak makan? Kenapa? Simpan. Tapi komen nanti ayam ya. Sebab tadi kat dalam dekat dalam tu diorang semua kata ayam sedap. Betul? Diorang kata. Tapi kuah tu boleh simpan tau, Mai. Kuah tu boleh simpan. Ya Allah. Habis. Itulah kan. Ya Mak Lang sedap ya Mak Lang ya. Sedap eh? Sedap. Sedap, okeylah, alhamdulillah. Selera. Nanti dia nak tepahan dah. Amin. Kalau sedap Amin. Ada rembat tau. Habis. Nampak? Yang you ada sini. Balik dulu ya. Ke rumah. Jumpa lagi. Okey, say. Oh, ada pelita. Balik-balik tu ingat tu ah. Lagi santai kat situ. Lagi santai kawan. Santai. Bomboreng.
Duduk. Duduk. Slow. Semua duduk. Nampak tu? Sikit je minum. Awak selalu cakap dia tak boleh lambat. Atau minum lagi banyak. Minum air banyak sikit. Minum air. Sekali dah lah. Nampak? Nampak Ayom? 4 biji tu. Nampak tu. Nampak? Oh, tak nak. Wait,